Nak, mak teringin lah nak pakai Terasok tu. Kaki mak ni dah sakit-sakit. Berat badan ni pun dah semakin bertambah. Nak tampung berat badan lagi, nak berdiri lama lagi. Kadang-kadang masa solat tu terjengkit-jengkit kaki ni menahan sakit. Ha! Kepada kawan-kawan yang masih ada mak lagi tu, kadang-kadang tengok-tengok lah dia kan. Masa dia solat tu, kadang-kadang kaki dia mungkin terjengkit-jengkit. Dia nak berdiri lama pun dah tak larat kan. Kalau kita ajak dia pergi sembahyang berjemaah tu, bukan dia tak nak. Kadang-kadang tu sebab kita baca surah panjang sangat, dia tak larat nak berdiri lama kan. Kadang-kadang sebab kerja harian, sebab banyak berjalan, lepas tu banyak angkat barang-barang berat. Lepas tu kadang-kadang kasut tu dia tak berapa sesuai dengan tapak kaki. So bila kasut tu tak support tapak kaki, dengan berat badan lagi, dengan berat apa orang kata angkat-angkat barang lagi, tu yang sakit kaki tu. Walaupun sudut rumah, buat kerja kat rumah je, boleh kena juga sakit-sakit kaki ni kan. So memang penjagaan kaki ni sangat penting. So kalau dah perasan kaki mak tu macam terjengkit-jengkit, korang boleh suggest Terasok. Kenapa nak suggest Terasok? Mari Azhar cerita. Apa kelebihan Terasok? Pertama, dia ada tekanan berperingkat. Dia ada dekat tapak kaki, dia ada dekat bahagian betis. So tekanan berperingkat ni boleh bantu melancarkan pengaliran darah. Kadang-kadang nak pergi mengurut ni, sekali satu sesi dah 100.5. Kenanya sebulan 4 kali, tak ke 600 lebih kurang. Lepas tu pula Terasok ni dia bukan macam stokin biasa. Dia jenis menegak. So bila stokin ni menegak, dia akan fit ikut kaki dan dia tak akan melorot. Stokin ni pula dia jenis yang breathable. So kalau pakai lama pun tak ada masalah. Dah stokin ni dia anti bau. Kalau dah pakai stokin ni memang selesa nak buat kerja, nak berjalan. Salah satu ciri-ciri istimewa yang ada pada stokin ni ialah dia ada teknologi FIR. Teknologi FIR ni bantu untuk melancarkan pengaliran darah. So, bila dah tambah dengan grip kat kaki tadi, kena pula dengan teknologi FIR ni, darah akan lebih lancar. Kalau silap muka yang pucat tu boleh jadi kemerah-merahan. Sebab apa? Sebab darah dah kembali lancar. InsyaAllah, lepas pakai stokin ni, dah tak risau lagi nak solat berjemaah ke, nak berdiri lama ke. Kita dah ada benda yang support dekat kaki tu. So, macam mana? Korang dah tengok tak stokin apa yang mak korang pakai? Stokin biasa ke atau stokin yang mampu bagi kesihatan dan manfaat kepada dia? Kalau nak tahu, stokin Terasok ni macam pisang goreng panas tau. Korang bayangkan, waktu dia launch saja, dia terus sold out. Dan sekarang ni Alhamdulillah dah ada stok. Korang boleh check dekat beg kuning sekarang. InsyaAllah, ini adalah pelaburan yang memberi manfaat kepada mak-mak korang pada masa sekarang ataupun masa akan datang. Bila mak kita happy, dia akan doakan untuk kebahagiaan dan kejayaan kita. InsyaAllah. Amin.